Assalamualaikum. Okey, video kali ni saya nak tunjuklah saya tengah bungkus untuk sahabat kita. Okey, dia nak minta kasturi kijang Asia Asbar ni 1 liter. Jadi jenis sebagai pemborong sebagai pemborong, dan dia memang buat brand dia sendirilah. Untuk pengetahuan sahabat, kalau untuk 1 liter kita akan bagi botol aluminium 500 ml macam ni. Okey, untuk satu botol ni dia boleh isi 500 ml. Ini botol baru bukan botol recycle ke, bukan botol-botol jenama lain Ini memang kita lepas kita dah bungkus, kita akan labelkan lah, dan tu kita akan letak hologram kita. Okey, ini semua botol-botol yang memang kita sediakan untuk sesiapa yang nak rebranding. Untuk pengedar kita, diorang kebanyakannya menggunakan jenama Asbar, lengkap dengan brosur, lengkap dengan kotak, ziplock dan sebagainya. Tapi untuk yang pemborong yang nak rebranding, kita akan bagi macam ni lah. Jadi di depan ni, ini adalah 500 ml lah, kita buat kat balang ni. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat, kasturi kijang ni kita dah tapis, tapi kita nak isi lagi dekat botol ni, kita akan tapis sekali lagi. Okey, kita akan tapis untuk 500 ml ni. Right. Alhamdulillah, okey, settle untuk 1 liter 500 ml. Jadi kita akan tutup. Okey, kita akan tutup ni. Lepas tu kita akan pastikan dia seal, okey, dengan ketat. Okey, kau tengok dia semua ada dia punya ni bila kita tutup tu dia akan terus tutup, dan kalau kita nak buka botol ni kita kena tarik apa nama ni, plastik ni. Jadi alhamdulillah siap ni. Kita nak letak stiker kita pastikan ketat ni. Sebab alhamdulillah buat masa sekarang tak ada isu pasal leaking kalau kita hantar botol aluminium macam ni dekat Sabah, Sarawak kan, dekat Brunei sekalipun, dekat Singapura sekalipun, tak ada isu pasal leaking. Sebab kita kita akan pakai botol baru, dan kita akan pastikan botol ni ditutup rapat. Alright, okey, kita akan label pula. Okey, kita label, kita akan pakai stiker Asbar lah. Okey. Biasanya dia memang kalau pengedar pemborong saya ni, dia akan order minimal 500 ml. Jarang lah kalau yang 100 ml. 100 ml ada 100 ml botol macam ni. Kita akan bagi botol aluminium macam ni. Okey. Ini 100 ml. Ini untuk 100 ml pun botol baru juga. Okey. Ini dah siap label ni. Kita letak stiker original kita lah. Ada juga hati-hati sebab ada juga saya dengar yang jual kasturi kijang asli, kasturi kijang jenama Asbar tu yang tiruan tu masih lagi aktif lagi. Jadi sahabat-sahabat hati-hati pastikan original daripada Asbar. Pastikan ada stiker-stiker yang dikeluarkan oleh Asbar sendiri. Okey, alhamdulillah siap. Okey, siap dah dengan labelnya sekali, dengan hologramnya kan. Kita akan buat penghantaran lah. Okey, itu saja. Jadi siapa-siapa yang nak berminat untuk jadi pemborong, jadi pengedar kita, boleh roger saya. Alright. Okey, haruman tulin bagi nas, bisalarun bagi syaitan jin dan melata kafir. Assalamualaikum.